up guys, hari ni kita akan main game tengoklah ni, baca bakso malang anomali. Iya, sangat iya. Okey, kita akan bermain bakso malang anomali, tapi mesti Ramadan. Dan kita akan main. Let's go. Kita masuk seorang. Dan Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jin Alamak. Bakso malang anomali. Pasar Ramadan 2026. Kamu ada pelanggan. Ayo kita siapkan bakso malang. Ini baksonya satu, Pak. Oke, harganya 12.000 ya. 12.000 ya. Awal kerja dapat 12.000. Mana tahu duit itu berapa? Yang kenapa? Dan tak sayur. Tak. Nah, bungkus ya. Jangan makan pula dekat rumah ni. Itu saja. Kamu sudah siap untuk banyak pelanggan. Kita baca rules atau aturannya dan ikuti peraturannya. Aku tak nak baca lah. Tak baca, tengok dia. Oh, faham. Alah, akan tekan juga. Aturan ini sangat penting. Ia bukan Kalau ada orang mokel ataupun makan atau pagi-pagi ni, dia anomali. Ini baksonya satu, Pak. Oke, harganya 12.000 ya. Mokel ke? Mokel ke kau? Tak mokel. Sebaik kau tak mokel. Kalau tak boleh makan dekat bakso ni. Began. Seven. Kau nak Six, seven. Ada orang mokel ke tak? Wah! Ini baksonya satu, Pak. Oke, harganya 12.000 ya. Ini dikira ni tak mokel ni. Tak mokel ni. Kalau ada biar makanan tak bungkus tu, memang dia mokel lah, anomali lah. Ini dia tak mokel, dia tak makan pun. Maksudnya dia puasa. Dia bukan tak puasa. Dia puasa. Okey. Makasih ya, Pak. Okey, belah. Sekejap, ambil. Nak korek hidung tak? Nanti batal. Mie baksonya satu, Pak. Oke, harganya 12.000 ya. Aku minum. Dah kuat dah ni. Kuat. Dia makan lah kau. Apa tutup? Dia bawa minuman. Woi, dia memang tak puasa. Kalau aku tak perasan tadi. Setiap bersihkanmu, aku melihat ada teman di situ. Ku tahu bahaya bagiku, tapi aku tidak membantu. Terlalu berat untuk semua.
Ya. 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 Woo! Woo! Bakso, bakso. Bakso, bakso. Datang. Burger. Evan Burger. Burger. Maaf, apa dia baru saja bilang kalau nama belakangnya adalah Burger? Ya Tuhan, kamu datang dengan kentang. Apakah nama tengahmu keju? Burger. Mie baksonya satu, Pak. Oke. Harganya 12.000 ya. Pal, burger. Kasihnya tak ada burger lah. Lagi pun minta. Tak apalah. Makasih ya, Pak. Okey. Allahu Akbar. Ya. Ni 12. Ini baksonya satu, Pak. Oke. Harganya 12.000 ya. Gelap ni kau. Kau gelap sangat, gelap. 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 Ini tadi. Hati kamu tak mau kita. Kita bungkus. Meniaga dengan tak sopan. Orang tak sopan meniaga. Elok. Makasih ya, Pak. Belah. Ada orang yang nak datang. Baksonya satu, Pak. Oke. Harganya 12.000 ya. Kau ni kenapa buruk sangat? Tak pakai makeup ke? Alah. Dia tak pakai makeup pula. Ibu. Biar. Alah saya nak tak pakai makeup ke tak? Janji. Pada pergi masa. Oh, dia marah. Jangan marah. Nanti lekas tua. Makasih ya, Pak. Ini. Oi, bikinin aku mie baksonya satu sekarang juga. Oke. Harganya 12.000 ya. Kau paham marah-marah? Kau paham marah-marah? Aku tak tahu apa kan? Ya, lah kena marah pun. Janji, aku nak dapatkan bakso. Sekali pukul kau kan? Nak buat ke tak? Sebab dia marah kita tadi. Nak buat ke tak? Tutup. Kita akan tutup kedai ni sebab dia marah kita. Bolehkah macam tu? Tak apalah, buat je lah. Sebab nak duit banyak kan? Nak banyak duit. Banyak duit nampak banyak duit kan? Terpaksa. Dia tak bayar. Wadah.
Okey, jom. Buka. Nam nam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap makan lepas solat ni. Kenapa dekat bazar lagi? Okey. Harganya 12.000 ya. Dah malam ni. Dah malam. Apa orang buka kat bazar ni? Kenapa tak buka kat rumah ni? Rumah tak ada rumah ke? Miskin. Jangan pergi. Mau ikut solat isya dan tarawih? Solat. Okey. Ayo ke masjid. Jom. Pray, don't play. Do not disturb. I had a bad time. Do not disturb when people are praying. Kita tengok bola tu, masuk, ada orang pegang kayu, ketok kita. Habis kena tolak dengan orang. Jangan buat macam tu. Dapat dosa buat macam tu. Okey. Okey. Kalau korang nak tengok saya main game ni lagi, dapatkan ending kedua, sila komen, subscribe, like dan tekan button notification. Okey. Kita akan stop di sini sahaja. Saya nak target subscriber 100 lebih. Target saya. Kalau tak korang buat macam tu, saya ketok korang. Cepat subscribe saya sebelum saya datang rumah bunuh korang. Salah. Bunuh je, jangan ke polis pula. Takutlah saya, tapi saya tak apa-apa kan. Yalah. Itu sajalah video kali ini. Bye.